Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi perkongsian berikutnya adalah kita nak tunjuk bagaimana nak buat drafting. Okay, detail drafting seperti yang kita lihat di skrin ni. Jadi dia ada front view, top view, right view dan isometric view. Dia juga ada menggunakan paper size A3 dan projectionnya adalah first projection angle. Jadi kita pergi kepada Katia. Yang pertama kita perlu buka dulu. Kita kena open dulu part yang kita nak draftingkan tu. Baru kita pergi file, new, kita cari drawing. Okey. Dan kertas yang kita nak gunakan adalah A3. Okey. Jadi kita akan dapat kertas yang kosong. Kita belum set apa-apa lagi. Seterusnya adalah kita perlu set kita punya projection adalah first projection angle. Okey, sheet ni right click, properties. Kita pilih third angle, standard, paper ISO A3 dan scale-nya adalah 1:1. Okey. Okey, selesai. Okey, kita ada satu kertas yang kita akan dapat first projection angle dan sebagainya. Dan kalau saya suka edit sheet background. Kita masuk dulu kita punya title block. Insert, drawing, frame and title block. Okey, kita guna je sampel yang ada. Apply. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang kita biasa buat di sini. Yang pertama, kalau kita nak edit teks, just kita double click. Contohnya saya tukar nama kepada Politeknik. Ataupun kita nak ubah teks dia ada, kita double click juga. JKM Pisas, contohlah. Kemudian kita nak create new text. Jadi kita pilih teks ni, kita klik je kat mana-mana. Contohnya ni kita nak masukkan remarks. Seperti dalam kita punya drawing. Okay, shift enter untuk enter di bawah. All dimension in mm, contoh. Okey. Enter dulu. Okey, dah seterusnya lah. Jadi mana-mana maklumat yang tertulis di sini kita masukkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak masukkan logo Pisas. Insert, feature. Kita pilih logo Pisas, open. Dan kita boleh letakkan di mana-mana lokasi yang kita kehendaki lah. Okey, contohnya Politeknik ni saya nak letak lebih sikit. Saya letak yang di sebelah sini. Dan kita boleh resize je lah. Kecilkan sedikit. Okey, baik. Itu cara bagaimana kita nak insert gambar lah, insert picture dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada working views balik. Edit, working views. Okay, yang pertama kita perhatikan apa view yang dikehendaki. Yang pertama kita ada permukaan ni kita jadikan sebagai front view. Permukaan ni jadi front view. Jadi kita insert view, projection, front view. Kita kena pergi window, pergi ke part yang telah kita buka tadi. Jadi front view dia kita pada bahagian ni. Bahagian sisi ni. Okay, maka front view tu kita select je permukaan ni. Face pada front view tersebut. Jadi dia akan masuk di sini. Adakah kita setuju? Okey, kalau setuju kita klik. Klik saja. Okey, kemudian kita projectionkan top view. Maka kita pilih insert view, projection, projection. Saya tolak ke kanan, ke atas. Dia akan keluar top view. Insert view, projection, projection ke kanan, dia akan keluar view jugalah. Okey, dan yang terakhir adalah insert view, projection, isometric. Maka di sini kita kena project sama seperti view yang dia ada. Okey, window, handout. Yang pertama adalah mode isometric view begini. Okey, saya pusingkan. Begini. Begini view-nya. Bila dah sesuai sama seperti kita nak, kita klik je dekat workpiece tu. Okey, kita
klik OK dulu, nanti kita boleh scalekan kemudian. Satu lagi view dia nampak daripada bawah. Okay, kita pergi insert, view, projection, isometric. Okay, kita pergi pada view handout tadi. Kita boleh pusing. Ni saya gunakan kompas untuk nak pusingkan ni. Supaya dia punya putaran dia tu teratur sikit lah. Okay. Terus kita boleh pusing sendiri macam ni lah. Okay. Begini. Okay, kalau dah setuju, kita klik je dekat workpiece ni. Maka dia akan, okay, dia akan dapatkan view yang seperti yang kita nak tadi lah. Sebenarnya kita kecilkan sedikit supaya sesuai, boleh duduk di sini. Isometric view, kita pilih dua-dua, tekan control, buat satu pun okey. Buat satu. Satu nisbah. Saya rasa satu nisbah 2. Kita try. Okey, yang kedua juga properties satu nisbah 2. Okey. Ni satu dan ni satu. Okay. Yang berikutnya adalah kita perhatikan dia punya 3D ni shading, dia shade. Shading ni khusus untuk laptop yang ada graphic card. Kalau dia jadi hitam, dia tak jadi shading, maksudnya laptop kamu tak ada graphic card lah. Okay, kita pilih kedua-dua, buat satu pun okey. Ni saya nak ajar macam mana pilih dua-dua, tekan satu, tekan control kat keyboard, enter, right, klik dua-dua, right click properties. Kita pilih exact view ni tukar kepada raster, options, shading with edge, high quality untuk hasil yang lebih baik lah, nampak cantik lah. Apply, ok. Ok, dah selesai. Seterusnya kita nak constraint seperti biasa, kita gunakan function dimension. Ok, dimension. Dimension untuk benda-benda bersifat length dan sebagainya lah. Ok, contohnya daripada ujung ni ke, ok, dari tengah-tengah ni. Ok, itu cara bagaimana kita nak dulu. Seterusnya, ok, kita ada banyak lubang ni, bulatan ni. Kat sini dia ada center mark. Center mark. Jadi macam mana nak buat center mark? Ni dia. Ok, center mark kita boleh klik daripada sini. Center line, klik je. Center line, klik je. Mana-mana bulatan yang perlu ada center line, kita klik center line dulu. Dan kalau dimension bersifat radius ataupun ni, okay, contoh ni, okay, dia akan straight macam ni. Kita boleh ubah dia punya location dimension line ni. Dia jadi macam ni. Okay, untuk nak ni. Okay, beberapa perkara yang lain. Okay, contohnya diameter. Okay, kat sini sepatutnya ada satu lubang. Oh, tapi saya tak buat. Okay, tak buat contoh kat sini lah. Ini diameter. Boleh letakkan begini. Seterusnya surface roughness. Ini ada simbol surface roughness. Surface roughness kita dapat daripada ni. Surface roughness. Kita klik. Jadi kita boleh pilih sama ada nak duduk di atas ataupun kita rotate dia duduk di bawah. Okey. Surface roughness. Contohnya dekat atas, kita rotate duduk bawah. Okey, itu simbol surface roughness. Berikutnya simbol ni, geometric tolerance. Okey, jadi kita pilih yang ni. Okey, ada datum, ada geometric tolerance. Okey, kita klik contoh. Okey. Contoh kat sini ada center line, ada dimension. Daripada hujung ni ke center line adalah 65. Dan 65 punya ni, okay, kita letakkan geometric tolerance. Oh, sorry. Okey, kita klik kat dimension ni. Okey, tolerance dia adalah perpendicular, bersudut tegak 90 darjah. Dan 0.02 dia punya tolerance dia, reference dia adalah A. Okey, jadi kita boleh letak beginilah. Jadi dia merujuk kepada dimension ni. Okey, berikutnya adalah
datum. Mana datum A dia ke? Ni, datum A ni. Contohnya kita nak datum A pada pembukaan ni. Constraint daripada atas ni ke bawah ni adalah 19 dan ada simbol datum kat situ. Okey, kita klik ni, simbol datum feature. Klik kat 19 ni. Datum ni adalah A. Okay. Maksudnya adalah tolerance ni merujuk kepada datum A ni lah. Dan yang lain-lain kita boleh lengkapkan lah. Tapi setakat ni itu je lah. Okey, ada satu lagi. 2 kali 6.0 kali 2. Okey, ni mudah saja. Kita pilih dimension. Radius. Okey, kita keluarkan begini. Tapi ni radius. Okey, dia nak diameter. Itu boleh. Kita pilih diameter. Mana ada remarks kat situ. Kita pilih jenis yang kedua, dimension line. Okay, klik, right click, properties. Nanti kita boleh tambah dekat dimension text. Tambah apa? 2 kali. Maksudnya ada 2 lubang bersaiz sama. Okey, 2 kali diameter 6. Okey, dan yang terakhir adalah bila dah siap, kita dah tinggal semua, kita boleh save sebagai PDF lah. File, save as PDF. Okey, mula kita save dulu lah. Ini adalah handout 1, 2. Drafting, kita save file ni dulu, baru kita file save as PDF. Okey. Dan kita boleh akses balik kita punya nota ni. Okey, handout 1. 1, 2 drafting. Okey, ni dia. Inilah hasil drafting yang kita perolehi. Okey, itu saja perkongsiannya.